Jom tukar minyak hitam kereta dekat Amerika dengan aku. Hello Malaysia, Aman Amerika di sini. Sekarang ni kita dekat kedai tukar minyak kereta ni. Nama kedai tukar minyak hitam ni, nama dia Take 5 Oil Change. Maksudnya dia kata ambil masa 5 minit je untuk tukar minyak. Style kedai ni memang duduk dalam kereta je sepanjang dia tukar minyak tu. Kiranya kita drive, masuk je dekat dalam ni. Jom aku tunjuk korang berapa harga dia dan macam mana diorang buat. Okay? Ya. Yeah. Jadi sekarang kita relax je dalam kereta sambil diorang buat kerja. Ni barang-barang apa yang ada. Diorang tukar banyak agak benda. Filter untuk cabin ni, wiper diorang boleh tukar. Ni harga minyak diorang korang. Last time aku ambil yang $100 tu, kita ambil yang $99 lah. Tahan lama juga, dalam 3,000-4,000 batu macam tu. Sebab kereta aku kereta dah lama. Dia sebenarnya bakar minyak hitam tu. Jadi ni receipt lepas kita dah buat semua benda ni. Dia listkan kat sini. Total $130. Basically dia tukar minyak hitam, dia tukar filter udara enjin. Total 15 minit baru aku keluar daripada kedai tu. Tuju korang, InsyaAllah. Jangan tunggu sempurna, kita hanya perlu mula. Assalamualaikum.